kelas, kali ini saya nak tanya satu soalan, iaitu apa maksud etika dan peradaban? Ya? Ya, etika ialah etik. Etik? Yes. Etik? Bagus. Hari ni, apa? Etika adalah etika maksudnya norma dan juga peraturan. Okay, bagus awak. Sana jawapan awak bagus. Bagus. Saya mau jadi cikgu. Ya, apa? Etika ialah moral dan nilai prinsip yang membentuk pribadi seseorang kepada ke arah yang mulia. Awak ni baca topik mana? Saya belajar buku dia cikgu. Datang dari mana maksud belajar tu? Betul lah kawan saya cikgu. Saya Cikgu Melayu. Saya Kami student Melayu. Kami sentiasa mendapat layanan istimewa. Saya student Cina. Saya pun sentiasa dapat layanan istimewa. Kami Indian student. Kami sering mendapat layanan yang berbeza daripada cikgu-cikgu. Saya Cikgu. Kami student Melayu. Kami mendapat peluang beasiswa yang lebih luas. Saya student Cina. Peluang beasiswa saya lebih rendah. Kami student. Peluang beasiswa yang rendah sekali. Saya Kami student Melayu. Kota kemasukan ke institusi pendidikan tinggi kami adalah lebih tinggi. Saya student Cina. Kota kemasukan ke institusi pendidikan pun lebih rendah. Kami Indian student. Kami sering mendapat kota kemasukan ke IPT yang sangat rendah. Saya Cikgu. Kami student Melayu. Kami bebas sertai pelbagai aktiviti kepimpinan dan aktiviti co-curricular. Saya student Cina. Saya lebih bebas dari Indian tapi kurang bebas dari Melayu untuk sertai curriculum dan kepimpinan. Kami Indian student. Aktiviti co-curricular pimpinan didomasi song tertentu je. Kami student Melayu. Kami sentiasa mendapat bimbingan yang terbaik dalam akademik. Saya student Cina. Saya pun senang dapat bimbingan akademik sebab saya bijak. Kami Indian student. Kami sering sukar mendapat bimbingan akademik kerana stereotip kaum.